Pada tahun 1942, Singapura, sebuah nama yang digeruni dianggap sebagai kubu yang kebal, telah jatuh dalam masa beberapa hari sahaja. Macam mana kan? Macam mana ini boleh berlaku? Sebenarnya ini bukanlah kisah tentang siapa lebih kuat, tapi tentang siapa yang lebih bijak, tentang helah dan tentang satu kesilapan besar dalam membaca peta. Baiklah, jom kita bongkar ceritanya. Cuba kita bayangkan tarikh ni. 31 Januari 1942. Pada waktu ini, seluruh tanah Melayu dah pun jatuh ke tangan tentera Jepun. Tentera British yang dah kalah teruk sedang berundur lintang pukang menuju ke Singapura. Dalam keadaan yang sangat terdesak, mereka pun buat sesuatu yang dramatik. Tiba-tiba, PAM! Satu letupan yang sangat kuat menggegarkan tambak Johor sekaligus memutuskan satu-satunya jalan darat antara tanah Melayu dan Singapura. Tindakan meletupkan tambak ini membawa kita ke fasa pertama dalam kejatuhan Singapura. Satu tambak yang hanya mampu membeli masa selama seminggu sahaja. Kenapa mereka buat macam tu? Sebenarnya, logik di sebaliknya sangat mudah. Ia dipanggil taktik bumi hangus. Falsafahnya ringkas je. Kalau aku tak boleh guna, kau pun jangan harap boleh guna. Tapi, tindakan drastik ni cuma berjaya melambatkan tentera Jepun selama lebih kurang seminggu. Ya, hanya 1 minggu. Ia bukanlah satu penyelesaian, cuma menangguhkan apa yang bakal berlaku. Sementara pihak British rasa mereka dah berjaya melambatkan musuh di darat, tentera Jepun sebenarnya dah pun memulakan fasa seterusnya, iaitu menguasai ruang udara sepenuhnya. Apa yang ramai tak sedar, serangan udara Jepun ni dah pun bermula lebih awal lagi, sejak 8 Disember 1941. Sasaran utama mereka, pangkalan tentera laut dan lapangan terbang. Tujuannya satu, untuk melumpuhkan pertahanan udara Singapura dari awal-awal lagi. Dan selepas berminggu-minggu kena bom tanpa henti, cuba tengok nombor ni. Menjelang awal Februari, inilah jumlah kapal terbang British yang tinggal di lapangan terbang Kalang. 10. Ya, 10 sahaja. Persoalannya, kenapa tinggal 10 je? Mana pergi yang lain semua? Okey, ada beberapa sebab strategik. Pertama, lapangan terbang utama macam Kat Tengah dan Seletar, semuanya dah berada dalam jarak tembakan meriam Jepun dari Johor. Jadi pesawat yang masih elok terpaksa dipindahkan ke Borneo. Ringkasnya, pertahanan udara Singapura masa tu memang dah nazak. Menjelang 9 Februari semuanya dah berakhir. Pangkalan udara Kalang dah rusak teruk dan baki pesawat yang ada terpaksa berundur ke Sumatera. Pada saat inilah, pertahanan udara Singapura dah pun lumpuh 100%. Keadaannya boleh diibaratkan macam satu perlawanan bola sepak, tapi penjaga golnya dah balik rumah. Langit Singapura terbuka luas, langsung tak ada siapa yang menjaga. Bila langit dah dikuasai, tibalah masanya untuk serangan darat. Dan di sinilah kita akan nampak kebijaksanaan seorang komander Jepun, iaitu Jeneral Yamashita. Sebenarnya kan, Yamashita sendiri pun ada masalah besar. Tentera dia tak cukup ramai, bekalan pun makin sikit. Dia tak boleh berlawan lama-lama. Dia perlukan kemenangan yang cepat dan muktamad. Jadi, dia tak boleh harapkan kekuatan semata-mata. Dia perlukan akal. Dan strateginya? Memang cemerlang. Yamashita guna taktik helah yang klasik. Dia kumpulkan sebahagian tentera dia di timur sahaja nak buat bising, nak tarik perhatian British ke sana. Sementara tu, pasukan serangan utama dia senyap-senyap bergerak ke barat, bersedia nak serang dari arah yang orang paling tak sangka. Pendek kata, dia suruh British pandang kanan, tapi dia serang dari kiri. Okey, strategi Jepun dah mantap. Sekarang, jom kita tengok pula macam mana pihak British bertindak balas yang membawa kita kepada kesilapan paling besar dalam pertempuran ini. Dan yang paling ironik sekali, pihak pemerintah British sebenarnya tahu tentang pergerakan tentera Jepun ni. Mereka ada maklumat risikan. Tapi, mereka yakin sangat yang serangan utama akan datang dari timur, tempat di mana Yamashita letak umpan dia tu. Memang mereka telan umpan tu bulat-bulat. Jadi, inilah pengajaran utamanya. Sejarah ni kadang-kadang bukan tentang siapa yang paling kuat, siapa yang ada kubu paling hebat atau askar paling ramai. Tapi, ia adalah tentang siapa yang paling bijak membaca peta dan siapa yang faham niat sebenar musuh. Dengan pertahanan udara yang dah tiada dan pasukan pertahanan pula tertumpu di tempat yang salah, kejatuhan Singapura pada ketika ini memang dah tak dapat dielakkan lagi. Jom kita rumuskan sekejap. Tanah Melayu jatuh, British berundur dan letupkan tambak tapi cuma dapat melengahkan masa. Kuasa udara Jepun pula hancurkan pertahanan Singapura. Lepas tu, Jeneral Yamashita guna taktik penipuan yang menjadi. Dan yang paling penting, pemerintah British telah tersilap jangka sepenuhnya arah serangan sebenar. Semua ini membawa kita kepada satu soalan terakhir yang menarik untuk kita fikirkan.
Kalaulah pihak British tidak tersilap membaca peta dan letakkan pertahanan mereka di tempat yang betul di sebelah barat, agak-agaknya adakah Singapura mampu bertahan?